Moreh dekat Sarang Cafe tau. So kita mungkin dalam 65% lagi. Betul. Anda pembuat. Halo geng, selamat kembali dan selamat berpuasa. So hari ni cuma tengah buat basuh motor. You kenal tak Jim Besi? Jim Besi seorang selalu ahli daripada RPM. Dia ada satu kedai auto detailing wash dekat Denai Alam. So untuk hari ni saya hantar motor saya ke kedai dia. Jom kita tengok. Ini kedai dia, Jim Auto Wash, baik coating value. Jom kita tengok. So sekarang budak-budak tengah buat. So ni kedai dia. Kasih saya idea hari ni tak ada. So untuk hari ni saya hantar motor saya ke kedai Jim. This time kita akan buat macam Rex. So pada siapa tu nanti kalau nak detailing wash ke, nak basuh ke, boleh lah datang ke kedai Jim So diorang tengah basuh. Lepas basuh mungkin diorang akan lap detailing benda tu sikit. Nanti kita tengok balik macam mana. So macam saya cakap, inilah kedai dia. So siapa yang nak buat auto detailing, sebut je RPM, dapat diskaun. Aku main cakap pun, bukan dia tahu pun. 3 days later. Saya berada dekat kafe yang akan dibuka, iaitu Sarang Cafe. Tapi sekarang namanya Party Butcher. Nampak budak-budak ni. Dia lepak tu. Dan inilah tempat-tempat yang akan jadi pot lepak RPM. Okay. Very chill life, I panggil you free. Okay guys, ni dia kedai yang akan dibuka, kedai kopi. Saya akan explain nanti. Okay, macam saya cakap tadi, on the way datang sini tadi, you nampak air kan, so air pun tengah lepak. So actually tujuan hari ni kita orang, I nak pergi One Jab. I pun tak tahu kat mana, nanti I akan ikut air. So I nak pergi tengok handle tau. I nak pergi naikkan handle air yang tinggi sikit, mungkin 8 inci ke, mungkin 10 inci, which I'm not too sure yet. Sebab I nak pergi fitting. So bila I akan tengok nanti, kalau fitting, kalau ngam semua benda, baru I akan tukar handle tinggi sikit lah. Kita kasih different style a bit, mungkin relax ke, kita tengok macam mana. So anyway, kepada siapa nanti yang nak tahu, kita akan buat moreh dekat Sarang Cafe tau. Moreh Sarang Cafe 7 Mac. So kedai dia berada dekat Denai Alam. Denai Alam, kalau you nak, you just waste Sarang Cafe, Denai Alam akan keluar. 7 Mac kita akan buat grand opening untuk Sarang Cafe. Kita akan buat moreh. So budak-budak RPM semua akan lepak, akan makan kat sini. I pun akan ada, I akan ambil video pun. Kalau siapa-siapa dah bertemu kita, boleh datang. So 7 Mac pukul 9 ke atas lah, korang pergi solat ke apa semua dulu ke. Lepas tu pukul 10 lebih kita mau moreh lah. So kedai dia sekarang tengah prepare sekarang. So kebetulan ni siapa yang duduk kat Denai Alam, you guys akan tahu. Sebelum ni kedai dia ialah Pakcik Butcher.
So inilah kedai dia. So dalam dia masih tengah tak finish lagi buat. So masih kosong. So kita mungkin dalam 65% lagi. So 65% lagi. So lagi berapa persen untuk kita complete. So kita akan buat official launching 7 Mac 2026. So lepas tu kita akan buat tempat lepak-lepak macam ni. Chill. Tepi sini kita ada kopi nampak dalam. Okay gang. So siapa yang tengok video ni, masa ni kedai masih dalam 65-70%. So kita akan bagi macam kuih-muih semua yang free. Tapi kopi semua korang beli sendiri ya. Anyway gang, thank you support. Siapa yang free ke 7 Mac tu, datang okay. 9 ke atas hari Sabtu. Kita lepak berak ya. Ciao gang. Kita pergi kedai One Jab Jab. Kita tengok handle fitting. Okay kawan-kawan, kita nak pergi bergerak ke kedai One Jab. So kita akan jumpa dia nanti. See you later. Kena sidai mama ni. Kena sidai. Kena sidai. Ini satu bab lagi. Kalau satu bab tu habis dah. Bukan dah habis lama ke satu bab? Satu bab tu lagi. Ya. Sikit boleh tak Mak? Benda tu aku punya gear ni. Dia tak naik balik. Datang-datang masalah. Alamak, ni kita nak overhaul ni. Terus. Ni aboy rasanya terketak sangat ni. Handle. Bukan tukar, tengok dulu. Hai bang. Russell. Ni Russell. Wah. Dia baru belajar cakap Melayu. Dah. Ni. Dia marah dengan bayi. Sekejap lah geng. Kita masukkan motor jap. Bos sendiri dah buat sini. Oh. Saya buat. Nampak logo dia. Logo dia pun ini ada macam mata Between ada piston. Tak, ni mata. Piston ring. Tak, mata. Okey. Best kena sidai. Sebab lately ni kan dia asyik sidai orang. So orang kena sidai juga kan. Broadcast lambat. Guys, ini guys. Dia kena agak macam ni guys. Dalam jauh tak penat guys. Lepas ni kita akan ride ke mana-mana. Kita tengok nanti ya, kita akan try. So the mission untuk hari ni datang fitting. Nak tengok handle ni dinaikkan ke sini. Betul. Sini. Sini kan. So Okey. yang ni half. Oh, single seater Ha. Itu yang lah. Ini dia lipat masuk dalam ni. So ini kalau ada passenger, ada pillion, dia duduk. Boleh buka. Oh, macam tu Oh, vision dia tertayal lah vision dia. Okay, jap. Kita tengok motor air jap. Motor air pun masalah. Masalah air motor kau? Ada masalah sikit. Ha? Sikit lah. Esok repeat balik. So repeat. So kena overhaul lah. Ada. Nampak dukun dah suruh duduk. Ni fitting baju Ya, saya tahu 8 10 tahu mana. Nak tinggi mana? Saya tak nak tinggi, saya tak nak more than tak nak naik lagi lah macam ni. Yelah cuba gaya kan. Oh, gaya kan? Depan sikit. Itu. Asal belum depan sikit? Depan sikit. Sebab dia tu. 8 inci lah pasal ni pun Dia tak boleh tegak ni. Aku nak rest macam ni. Ha.
Depan sikit. Nak belakang sikit nak macam ni nak rest. Depan sikit. Oh, ni penat. Tak ada, dia bawah sikit. Dah okey. Lebih kurang macam hari ni. Lebih kurang time ni lah. Kau yang dia pesan 8 ke 10 lah. Jadi ada 8 inci lah. 8 eh? Kalau 8 inci ni tak payah tukar apa? Ini tu yang tengah tengok tu. Oh. Tengah tengok. Kabel kelas dengan Pasal kita nak nyalakan tukar kabel. betul. Tukar kabel makan modal nanti. Betul lah. Jangan. Nak macam ni. Jadi hebat. Nak macam ni. Kau nak jadi ya? Nak masuk parking jadi. Apa tu? Apa tu? Tapi kalau sini tak payah kabel tu. Kabel panjang kan? Betul macam ni. Guys, dia yang jadi doktor kan. Tak tukar kabel kot. Tak payah. Tak payah. Nampak dia bawa pemaris tu. Dia literally bawa pemaris, geng. Depan, kapasitor depan tu. Kita main-main tau. Kita bawa tu. Panas duduk kat sini enjin dia. Cepat. Pakai lah. Tak rasa record. Terpidas eh. Nombor 5. Tepat dah kap. Bila mati lagi teruk bunyi tu. 8 lah. Tepat kan? Mana? 10 tak boleh. 10 tak Tak boleh. payah, 8. Tak boleh. 8. Kalau 8 10 lagi rasanya. penat. Handle? 8 rasanya. Kabel tak tukar. Tu lah tengah-tengok ni tadi ni. Sebab ada orang cakap yang dia buat 8 tak tukar kabel. Yang masa kita pergi dekat Kemaman tu. 8 kalau iklan tak payah tekan nak ni. Yang ni semua nak kena. Dia tak tukar tapi kena ubah laluan. Ubah laluan. Oh, so masuk ke dalam lah. Nah, dia masuk ke sini ke macam tu kan. Oh, bukan sini kan, masuk ke sini kan. Dia ada kabel dalam ni awak? Tak ada? Ada. Ni wire. Ni. Ada lah. Wire. Elektronik. Wire semua dalam. 8 lah, Wak. 8 lah. Dia macam tu. Sini. Tinggi sangat tu. Ni. Depan sikit pada. Dia. Panas sebab handle dia kat sini. Nanti saya adjust pressure ni. Panas handle. 8 ya. Sini tak payah tukar dah kan? Itu tak payah tukar. Pasal nak tukar ni pun sini ada Sayang. ada meter, ada apa, takkan nak tukar. Kau ni kayak bar je lah ni. Tukar handle dia. Dia pun pakai 32. Nak besar ke kecil ke? Tak dia bersih sama ni. Dia kena Kalau besar sangat tak cantik. Dia betul. kena ikut ni. Kalau besar sangat nanti pernah buat dulu. Alamak. Ya, Tapi macam benda nak. ya. Kita nak cakap pun, yalah dia nak macam tu kan. dia bukan besar ni Wak, kecil sikit ni. Bukan saiz ni. Saiz ni lah cantik. Ya. Ni design Saiz ni. Sama lah. Sama. Standard size lah. Standard size. Kalau besar, memang nampak. Kalau kau nak besar boleh awak boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Nak tanya. So yang ni nipis sebesar Wak? Ni. Sama lah. Oh ni sama. Sama saiz lah. 32. Sama. Sama. Wak, kalau buat single seat boleh buat juga. Single seat macam mana? Fender dia kena tukar ni. Tukar one Dia tukar satu set. Betul kan? Bukannya custom lah. Nak custom boleh. Tak, maksudnya yang ni buka, kita buat lain. Betul. Buat lain. Tapi orang tak boleh orang boleh naik kan nanti. Dia tak nak orang ke. Kau tak nak bawa orang, okey je. Boleh tak kalau let's say seat dia macam angkat letak dalam tu dia nak Itu macam rocker. Ini jadi besar. dia besar. Custom lah. So custom satu seat ni. Oh nak Magat tak nak pakai yang ni. Oh. Pakai yang single Dia seater. macam- Buat lain lah. Sini. Dia Macam ada tiruk. jual set ni. Ha? Ada jual. Jual saya tahu, nampak kat Shopee pun ada. Ada jual. Tapi tu kalau beli tu seat ni kena tukar, dia tak boleh pasang seat ni kan? Kalau- Dia tukar seat lain kan? Tak, sini boleh pakai balik. Oh boleh Tak ada lah. masalah. Oh. Lawa seat ni sebab di belakang dia tirus lagi. Sebab tahu dia tukar dengan arm ni. Tukar, betul. Kan, dia arm dengan Tukar dengan Magat dia Magat tukar. Dia sendiri satu set. Tapi hujan tak ada pasir lah kat buntut. apa? Sebab sekarang ni semua orang takut nak lalu belakang dia. Ah. Lebih baik saya duduk Sekarang depan semua dia. takut nak lalu belakang. Dia takut dua sebab. Pasir ni satu hal, abuk exhaust satu hal. Habis exhaust tunjuk kat bawah, betul. abuk naik atas Itu memang. Orang belakang habis lah. Dah kena lah. Dah kena. Tahu tak? Kita nampak dah. Saya datang lagi kuat. Kalau kita buat ni, kalau concentrate satu hari siap.
Cepat. Satu hari siap. Buat handle ni kalau concentrate dekat dia masa tak, lain tak usik. Ya. Kita buat dia je. So bila you boleh satu hari tu concentrate? I nak ambil video you. Oh, yang tak boleh tu. Itu yang tu yang tak boleh tu. Tu tak boleh lah. Kita buat orang tengok jadi jadi Nervous. jadi gugum. Air punya harga ni. Ya tahu. Kalau Haji sebab tu I datang air. di mana dia? Sebab Itu belum dipecewa. Wah, komisen jangan lupa. Itu belum dipecewa. kau baru nak tanya. Oh. Tak pernah aku minta komisen. Tapi tak pernah. Kita dah bagi harga cun. Dia pun dah okey dah. Oh, ini cara kau buat bisnes Patut dia bawa aku tadi. Oh. Dia pasal dah gitu kan. Dia boleh kerja. Faham. Pasal atas je pasal bawah. Okey, Okey ni tu. time dia cantik lah. Dia tak macam bukan baca doa kan. Baca doa. Saya memang macam doa. Asyhadu. Okay guys, so itulah dia. Kita akan tukar handle 8 inci. Kira So 8 inci tu tak payah tukar kabel. So jimat lah sikit duit. Kalau tukar kabel clutch dan kabel brake semua mahal sikit. Settle dia punya job-job yang ada tu. You buat. Roger nanti lah. Dah siap nanti. Buat Roger. Nak masak. Mana berat banyak. Sebelah kiri je. Jadi bila sebelah kiri dah berat, kita nak bawa dia, kita kontrol kan. Nanti dia makan sebelah kanan. Semua. Semua motor. Oh ya? Ali lah. Semua. Lagi-lagi angin tak jaga. Dia motor ni berat, angin kena jaga. Semua tak ada. So untuk Harley selalunya, just FYI kalau you guys nak tahu apa yang kita cakap, tayar Harley I selalu akan botak belah kanan. Kalau you tengok episod sebelum ni, belah kanan I tayar belakang botak kan. Sebabkan Harley semua dia punya enjin belah kiri. Nampak ni? Di sini lagi botak pada sini. Sini banyak bunga lagi. Ni botak. Tu yang tanya dia. Baru tahu. Peminat motor road glide ada untuk dijual. Jom kita tengok motor mana. Mana ni? Motor ni? Itu boleh buat. Walaupun dia siap buat lagi silencer. Oh. Motor ni for sale. Siapa yang nak geng? Jom PM kat bawah. Road glide tahun berapa bang? 2010. Tahun 2010. Mai. Berapa? Register 2011. Mileage? Jom kita tengok mileage. Jom kita tengok. Mur. Macam jual baju. 11,000. 114,000. 114,000. Okey lah, berjalan enggak ah. Dengar bunyi tak? Wow. Bunyi bass. Gang, for sale. Road glide. Berapa? Buka harga 78. 78. Nego direct owner. Okey, harga dibuka 78,000. Nak nego direct ke owner. So siapa yang nak berminat PM kat bawah. Ini Electra. Electra Glide. Wah. Adik-beradik road glide. Ini mahal ni. 12,000 bang. Ni 12,000 eh. Oh. Tadi baru. Model lama. Second lama. Siap ada speaker kan belakang ni. Ada speaker. Oh. Cupid 103. 103. Yes. Okey, mur geng, mur. Siapa nak direct. Speaker pun original semua. Speaker semua original. Radio sudah tukar, bukan original. Aquatic. Okay. Sun. Tekan. Hidup. 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 Ready to function weh. Hidup. Serau ah. Kau dengar je. Serau ah. Kalau Haji tangan tukar. Air tangan gatal lah air. Orang tengah dengar muzik. Dengar tadi nampak dengar guys. Dengar air. Serius guys. Ini kalau korang Kau beli. pun suka lah radio bunyi macam ni kan? Ya, dia suka dah. Dia suka kat traffic light. Korang dah tak payah nak fikir dah. Ini dah buat dah semua everything. Yang best apa? Exhaust ni. Korang dengar ni. Itu sedap, bunyi sedap. Beli gang, terus naik. Siapa nak PM kat bawah Ultra road glide Barang baru, ini baru. Ini switch pun baru. Ni bawa.
Ini pasang, ini model low rider. Tapi convert jadi ST. Mula dapat pasang depan. Sekarang dah pasang box. Depan tahun lepas dah pasang. Yang ni Ini yang gua ni 107. Kau 103 lah. 7. 107. Nanti tengah buat tu. Ni kepala ni bezakan 103 dengan 107. Kepala macam ni. Kalau kepala bulat macam ni M8. Dia M8 dia 4 kelak. 4 pelak. 4 kelak. Dia pakai handle pun buat. Handle pun buat? Handle buat. Handle pun buat. Cun juga kan. Dia punya ni. Lawa tak? Selalunya Road S ni dia akan Road S lah kan. Sebab dekat sini. Tapi ini handle pun dia nak buat baru. Nampak Dia dah apa bagi ni? design dah. Ni kampung lah takkan nak pakai ini. Pasal dia tukar, dia tak pakai kepala ni. Handle dia dah tak kena. Ya. Dah tak kena. Gila lawa. Confident? Suka? Suka? Suka. Okay gang, so kita orang dah habis untuk fitting. Dah tahu kita orang nak buat 8 inci. So kita orang akan bergerak ke Sarang Cafe jap nak lepak. Walaupun kedai tak siap lagi, kita akan terus jalan-jalan tengok Haris dulu. beli motor sebab dia ni beli. Oh, terjebak. Terjebak. Apa? Haris. Semua ramai lah Wan. Ramai. Ramai beli motor sebab tengok kita orang punya konten. Yelah betul lah. Ramai. Yang mana yang tak kenal tiba-tiba datang, dia tengok Paris punya konten lawak, dia tengok ni buat itu. Ada efek juga kat bengkel ni. Ya, semua lagi kawan-kawan lah. Betul-betul. Apa? Nanti dia memang cover habis ni Pak. Boleh Pasang Pak. nanti. Ni kanan. Kanan terus dia masuk ke sas. Itu ni lah sah. Ya. Bye. Bye. Ada yang cari ruang bernafas, tak pernah tanya kenapa kau datang. Kau ada, itu sudah cukup. Ada hari kita tak banyak bicara, hanya hadir tanpa suara. Dan entah kenapa itu buat aku rasa selamat. Sehaluan di celah perbezaan, kita belajar untuk memahami. Tak sama luka, tak sama jalan, tapi kita tetap sehaluan. Bukan selalu kita sepakat. Jongkel lah. Macam ni jadi pilot. Jadi pilot lah. Second road captain. Oh, macam tu Rapat seronok lah. Kau buat apa? Kau jadi second road captain kau buat apa? Duduk belakang bayi lah. Tu yang best tu. Follow. Aku nampak kau layan je dia. Syak. Kadang-kadang duduk belakang best kan? Bukan kadang-kadang, selalu. Yang depan yang pressure. Salah jalan ni, tapi buka kena ketat. Mana salah jalan ni? Itulah tugas road captain tu. Okay geng, kita orang nak bergerak dah. Dah sampai masa. Ali semua dah parking sini. Cantik. Tengah buat sikit lagi ni. Nanti kita akan lantai. Baru kan. Jadi. Sorry. Apa ni? What is this? Ha? Tak ada.
Kita orang brotherhood macam ni. Ha. Bila masuk kamera Apa benda sial. tiba. Baru nak rasa bikolok tau. Kita tak macam ni tau. Kita orang Tiba-tiba macam ni ya. Tiba-tiba je macam. Seram juga aku tengok. Okay, Aidil nak balik dah. Road captain of the day. Apa dia? Orang kampung. Minta orang kampung eh? Okay. Mau orang kampung ya. Kena enjin jap je. Jap je ni. Respect mata. Okay. Hai. Selamat bersemut. Selamat bersemut. Relax. Wait. Selamat berjalan. Ya. Yeah. Jauh bang balik. Wait. Dekat je. Lagu mana lagu? Go. Oh, jadi balik. Dah. Hey, tiba-tiba banyak tenaga dia kan? Tadi muka penat. Go.